Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Zahid Iskandar selaku Ketua Panitia bagi subjek Pendidikan Islam bagi SK Seri Sabak Uni. Assalamualaikum Ustaz. Pada hari ini kami daripada IPG masing-masing ingin berbual Ustaz tentang sedikit sebanyak tentang tugas yang dilakukan oleh Ketua Panitia bagi subjek Pendidikan Islam yang merupakan kos utama bagi kami. Ya Ustaz. Soalan pertama ingin kami ajukan kepada Ustaz adalah apakah program-program yang dijalankan bagi menarik minat pelajar terhadap subjek Pendidikan Islam, Ustaz? Alhamdulillah. Terima kasih kepada adik-adik IPG. Untuk Panitia Pendidikan Islam, kita rancang memang setiap tahun memang awal lah untuk program sama ada dari bidang PDPC ataupun PDP dan juga untuk program-program co-akademik ataupun program-program yang berkaitan dengan pendidikan Islam lah, sama ada dari segi program-program berkaitan dengan hari-hari besar ataupun dengan program-program yang berkaitan dengan co-akademik seperti saya beritahu tadi, macam pertandingan-pertandingan dalam kementerian pun dah letak garis panduan. Biasanya daripada awal tahun kita akan ada perancangan, di antaranya macam hafazan Quran, tilawah Quran, kemudian bercerita dan sebagainya. Dan untuk di peringkat sekolah, kita kebanyakan kita akan buat pra, untuk maksudnya diorang akan kita bagi pertandingan untuk dalaman sekolah dan sebagainya. Kita select lah macam bulan Ramadan kita tahun ni. Jadi bulan Ramadan tu kita masukkan lah azan dan sebagainya lah. Untuk pelajar-pelajar juga kita banyakkan aktiviti, macam kita lebih fokuskan juga berkaitan dengan rekod tasmih online yang kerajaan negeri Johor buat. Johor je lah yang ada, di mana semua rekod dan sebagainya untuk bacaan budak daripada Iqra dan juga sampailah dia orang khatam. Apa saja yang berkaitan dengan tu, kita juga merancang supaya budak-budak ni berminat dengan Quran. Silakan. Ustaz, bagi soalan seterusnya adalah bagaimanakah program-program yang telah Ustaz nyatakan seperti tadi tu dapat meningkatkan interaksi antara murid-murid dengan persekitaran sosio-budaya? Okey, bila berlakunya semua dan juga supporting daripada pihak pentadbir, daripada guru besar guru khasnya, alhamdulillah lah, maksudnya kita dapat membina murid-murid ni semua ni dapat bersedia awal, dan mereka di antara satu sama lain dia orang di peringkat kelas juga semua dia orang dah mula berinteraksi sesama mereka untuk masuk mana-mana saja pertandingan ataupun aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Panitia Pendidikan Islam. Seterusnya, soalan yang ketiga adalah apakah sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan bagi meningkatkan pemahaman murid-murid di dalam kelas? Okey. Dalam kelas ni ialah macam seperti biasa, basic kita akan berasaskan kepada buku teks lah yang disediakan melalui GSKP kan. Jadi saya daripada itu kebanyakannya alhamdulillah SK Seri Sabak Uni daripada tahun lepas, tahun sebelum ni dah lengkap television, smart TV dan sebagainya. Jadi kebanyakannya aktiviti-aktiviti yang dibuat oleh guru pendidikan Islam, selain daripada pengajaran berpusatkan murid, juga berpusatkan kepada media masa, media yang ada lah. Okey Ustaz, bagi soalan terakhir ini soalan tambahan. Apakah harapan Ustaz apakah harapan Ustaz sebagai Ketua Panitia bagi subjek Pendidikan Islam bagi SK Seri Sabak Uni? Harapan saya sebenarnya kerana tahun ini tahun 4 sekarang ini, target PPD pada mereka tahun 6 nanti, iaitu lagi 2 tahun 2 tahun lagi, di mana mereka kena khatam 100%. Jadi harapan saya bahawa target yang untuk Sabak Uni ni untuk menyusun, moga-moga murid-murid yang tahun 4 sekarang ni dapat khatam 100% pada tahun 6 nanti. Sebab Johor punya target memang dia akan nak 100% seluruh Johor pada untuk tahun 4 yang sekarang ni. Dan kita ingat bahawa untuk
bacaan Quran, khatam Quran dan sebagainya adalah projek kementerian sejak zaman Pak Lah lagi, arwah Pak Lah. Perdana Menteri sebelum lagi, supaya nak lihat bahawa seluruh murid-murid tahun 6 di seluruh Malaysia khatam Al-Quran. Masya-Allah. Allah. Okay, Ustaz. Ya. Tidak berdua. Ada lagi? Tak ada. Okey. Okey, Ustaz. Terima Terima kasih Ustaz kerana meluangkan masa Sama-sama. untuk kami. Okey. Maaf.